konsep buku ni daripada pemerhatian saya yang dangkal ni kan, dia adalah cerita dalam cerita. Cerita dia nak menulis cerita. Daripada menulis cerita ni lah dia pula jadi cerita. Di mana Seth Daniel ni dia nak bercerita tentang ulik mayang ni lah. Macam mana ulik mayang ni adalah satu kebudayaan kita, walaupun mungkin dah jarang dengar ataupun jarang dipertontonkan. Saya tahu muzik ulik mayang tu memang selalu dengar, tapi ada tak orang yang tahu bahawa muzik yang kita dengar tu ataupun lagu yang kita dengar tu sebenarnya bukan semua puteri. Kalau perasan kan dia ada 7 tau, tapi yang biasa kita dengar berapa? 2 dengan 4 kan? Betul kan? Ada sebab kenapa dia tak cerita. Dan dalam cerita ni dia sebenarnya kita juga kena decide. Ada sesuatu yang kita kena tentukan sebagai orang dewasa, sama ada ini ke jalan dia atau ini ke jalan dia. Tak boleh lah cerita lebih-lebih kan. Secara peribadi saya enjoy lah cerita ni. Biasalah kan, dalam dunia ni cinta ni dia boleh menyebabkan orang berperang. Rasa-rasa sama tak dengan cerita ni? Banyak dah bagi hint tu. Siapa lagi yang dah baca?